Aset ada 8 juta, tapi hidup merempat kerana semua aset dia dah tukar kepada nama anak dan isteri dia. Kejadian ini berlaku di Johor. Seorang lelaki dia tukar semua aset nama anak dan isteri dia kerana masa dia nak kahwin muda, isteri dia beri syarat boleh kahwin, tapi dengan syarat semua aset kena tukar nama anak-anak dan nama dia. Dia pun setuju, tinggallah duit sedikit dalam akaun bank. Dia kahwinlah. Bila dah kahwin, anak-anak semua jadi benci dengan dia. Tak tahulah bini tu hasut ke apa ke, tapi anak-anak benci dengan dia. Sedangkan harta semua dah tukar nama anak-anak dia dan nama isteri dia. Maknanya semua harta dia dah jadi milik orang yang benci dengan dia. Semua harta dah jadi milik orang yang benci dengan dia. Lalu apa yang terjadi? Merempatlah dia. Bini muda pula memang jaga dia, tapi bini muda dia tak ada harta apa-apa. Ada pula anak tiri yang dia kena besarkan, kena jaga. Akhirnya hidup dia merempat dan susah. Begitulah tuan. Jangan sesekali tukar nama aset atau harta kita kepada nama anak-anak atau isteri sebab nak dapat kebenaran kahwin muda atau kahwin lain. Kalau boleh janganlah. Saya nasihatkan jangan kahwin dua. Tapi kalau memang ada keperluan untuk kahwin dua dan kita dah jatuh cinta, kalau dah jatuh cinta ni bukan boleh ada ubat dia. Kahwin je. Tak payah minta kebenaran, apalagi nak tukar harta nama anak isteri untuk dapat kebenaran. Nanti hidup anda akan merempat. Anda dah tua, dah berumur, nak bekerja dah tak daya. Harta semua milik anak isteri dan yang dah benci dengan anda pada ketika itu. Bahkan boleh jadi mereka tidak akan rasa kasihan tengok anda sebab mereka menilai anda sebagai jahat kerana kahwin lain. Bahaya. Assalamualaikum.